Harga ni RM10 untuk nasi lemak lauk, ada 2 lauk. Ada rendang kerang dengan sotong sambal. Ini lapar ni, Aini nak cari breakfast kat sini. Cik, boleh nak nasi lemak lauk satu? Boleh. Lauk mana yang paling best seller? Kalau biasanya tu rendang daging ke sambal kerang. Sambal kerang, rendang kerang. Paru, soto. Kalau macam tu bagi saya sotong lah. Sotongnya ni. Dia nak besar-besar sotong dia. Sambal soto. Pedas cik? Pedas tak? Sikit-sikit, tak pedas tak sedap. RM7. Yang ni RM7? RM7 satu. Kalau tambah satu lauk lagi RM10. Oh, kalau 2 lauk RM10? RM10. Kalau situ bagi saya rendang kerang boleh? Ini rendang kerang dia. Ni RM10. Jarang jumpa rendang kerang. Jarang. Okey. RM10 Ni RM10 cik. Terima kasih. Dia Aini punya nasi lemak lauk. So dengan nasi lemak lauk ni Aini ada rendang kerang dengan sotong sambal. Harga ni RM10 untuk nasi lemak lauk, ada 2 lauk. Nasi dia memang banyak, satu bukit macam ni. Lepas tu portion lauk dia pun dia tak kedekut memang banyak dia bagi sampai melimpah dia punya sotong ni. Aini tak pernah makan rendang kerang. So ni first time Aini makan. And surprisingly Aini suka rendang kerang ni. And untuk sotong dia pula tak keras, tak liat. Memang sekali makan rasa lembut dia tu. So kalau korang nak, korang boleh dalam sini je. Apa-apa pun santai je.